Pernahkah anda rasa seperti anda sedang menjalani kehidupan yang sama berulang-ulang kali? Menarik orang yang sama dengan masalah yang sama, menghadapi cabaran kewangan yang sama, atau merasakan kekosongan yang tidak dapat dijelaskan walau apapun yang anda capai. Anda mungkin telah cuba berfikir positif, membuat papan visi dan mengamalkan mantra, tetapi corak yang sama tetap muncul kembali. Mengapa? Jawapannya mungkin tidak terletak pada apa yang anda lakukan sekarang, tetapi pada tenaga yang telah anda bawa bersama anda sejak sekian lama. Tenaga ini adalah gema dari diri anda yang lebih muda, kanak-kanak dalam diri anda yang pernah terluka, diabaikan atau tidak difahami. Kita sering diberitahu untuk melupakan masa lalu, untuk menjadi kuat dan teruskan hidup. Kita cuba menekan kesakitan, menafikan kewujudan kanak-kanak yang ketakutan di dalam diri kita. Mempercayai bahawa kedewasaan bermakna memadamkan parut-parut lama. Tetapi inilah kebenaran yang radikal, disokong oleh fizik kuantum dan kebijaksanaan kuno. Anda tidak boleh melarikan diri dari tenaga itu. Anda tidak boleh menafikan frekuensi itu. Setiap kali anda cuba mengabaikannya, anda sebenarnya menguatkan getarannya dalam medan tenaga anda. Kanak-kanak yang terluka ini bukanlah satu ingatan semata-mata. Ia adalah satu frekuensi aktif yang bergetar di dalam diri anda, yang secara senyap membentuk 95% realiti anda dari alam separa sedar. Ia adalah lensa yang melaluinya anda melihat dunia. Penapis yang menentukan apa yang anda tarik dan apa yang anda tolak. Terus menafikannya bukan sahaja meletihkan, tetapi ia memastikan anda terperangkap dalam kitaran yang sama, generasi demi generasi. Inilah masanya untuk berhenti berperang dengan masa lalu anda dan mula berdialog dengannya. Penyelesaiannya bukanlah untuk membuang atau menyembuhkan bahagian diri anda ini seolah-olah ia adalah penyakit. Penyelesaiannya adalah integrasi. Ini bermakna memusingkan badan anda, melihat terus ke dalam mata kanak-kanak dalaman anda dan berkata, saya di sini sekarang. Saya lihat awak, saya dengar awak, saya sayang awak. Ini bukan sekadar tindakan psikologi. Ia adalah anjakan frekuensi yang mendalam. Dalam alam kuantum, semua kewujudan adalah tenaga, frekuensi dan getaran. Trauma, kesedihan dan ketakutan yang dialami oleh diri anda yang lebih muda tidak hilang begitu sahaja. Ia menjadi tenaga yang terperangkap, satu set getaran berfrekuensi rendah yang tersimpan dalam sistem anda. Getaran ini kemudiannya bertindak sebagai magnet, menarik pengalaman, orang dan situasi yang beresonansi dengan frekuensi yang sama. Inilah sebabnya mengapa corak berulang. Ia bukan nasib atau karma yang menghukum. Ia adalah undang-undang resonans fizikal. Apabila anda secara sedar memilih untuk berhubung dengan kanak-kanak dalaman anda dengan kasih sayang dan penerimaan, anda melakukan sesuatu yang luar biasa. Anda memperkenalkan frekuensi baharu yang lebih tinggi. Frekuensi belas kasihan, penerimaan dan keselamatan ke dalam medan tenaga lama. Tenaga tidak boleh dimusnahkan, tetapi ia boleh diubah. Dengan menyinari cahaya kesedaran anda pada bayang-bayang lama, anda tidak menghapuskannya, tetapi anda mengubah getarannya. Ini adalah kesan pemerhati dari fizik kuantum dalam tindakan yang paling peribadi. Kesedaran anda tidak pasif. Ia adalah daya aktif yang mengubah realiti. Dengan memerhatikan kesakitan masa lalu anda bukan dengan penghakiman, tetapi dengan kasih sayang. Anda secara literal mula menulis semula tanda tangan tenaga masa kini anda. Anda berhenti bergetar pada frekuensi mangsa atau kekurangan dan mula bergetar pada frekuensi keutuhan dan kuasa. Untuk benar-benar memahami mengapa pendekatan ini begitu berkuasa,
kita perlu melihat ke dalam sistem operasi minda kita. Pakar neuroscience memberitahu kita bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku, kepercayaan dan reaksi kita setiap hari dikawal oleh minda separa sedar. Dan bilakah minda separa sedar ini diprogramkan? Terutamanya antara umur 0 hingga 7 tahun. Pada masa itu, otak kita berada dalam keadaan gelombang otak theta. Keadaan seperti hipnosis di mana kita menyerap segala-galanya dari persekitaran kita tanpa penapis. Kata-kata ibu bapa kita, emosi di rumah, kepercayaan masyarakat, semuanya menjadi program asas kita. Kanak-kanak dalaman anda memegang kunci kepada program-program ini. Setiap kali anda merasa tidak cukup baik, takut ditinggalkan, atau percaya bahawa anda perlu berjuang untuk mendapatkan kasih sayang, itu bukanlah fikiran orang dewasa anda. Itu adalah gamer program dari masa kecil anda yang sedang dimainkan. Inilah cabarannya. Anda tidak boleh mengatasi program separa sedar dengan pemikiran logik semata-mata. Minda sedar yang mewakili hanya 5% tidak dapat mengatasi kuasa 95% minda separa sedar. Ia seperti cuba menukar haluan sebuah kapal kontena gergasi dengan sebuah bot kayu. Anda perlu bercakap dalam bahasa minda separa sedar, iaitu bahasa emosi dan tenaga. Dengan berdialog dengan kanak-kanak dalaman anda secara langsung mengakses sumber program asal. Anda tidak lagi cuba memotong dahan. Anda pergi terus ke akar umbi. Apabila anda meyakinkan bahagian diri anda itu bahawa ia selamat sekarang, bahawa ia disayangi, dan bahawa ia sudah cukup, anda tidak hanya menenangkan emosi. Anda sedang memprogram semula sistem operasi teras anda pada tahap yang paling asas. Inilah jambatan antara psikologi dan fizik. Mengubah emosi dalaman, mengubah getaran tenaga anda, yang seterusnya mengubah realiti luaran anda. Sekarang, mari kita beralih kepada langkah-langkah praktikal. Bagaimana anda memulakan dialog ini? Pertama, cari ruang yang tenang di mana anda tidak akan diganggu. Duduk dengan selesa, tutup mata anda dan ambil beberapa nafas dalam. Fokus pada pernafasan anda sehingga anda merasakan badan anda mula rileks. Kemudian, dengan niat yang jelas, jemput diri anda yang lebih muda untuk muncul. Bayangkan seorang kanak-kanak mungkin pada usia tertentu di mana anda tahu anda mengalami kesukaran. Lihat kanak-kanak itu dalam fikiran anda. Jangan paksa imej itu. Biarkan ia datang secara semula jadi. Mungkin anda hanya merasakannya, bukan melihatnya. Itu juga tidak mengapa. Langkah seterusnya adalah yang paling penting. Jangan cuba mengubahnya, membetulkannya atau memberitahunya untuk melupakan apa yang berlaku. Hanya perhatikan. Ini adalah aplikasi peribadi anda bagi eksperimen DWGI celah. Dalam eksperimen itu, zarah-zarah berkelakuan berbeza apabila diperhatikan. Tenaga anda juga begitu. Pemerhatian sedar anda adalah daya perubahan yang paling kuat. Tanya kanak-kanak itu, apa yang awak rasa? Apa yang awak perlukan dari saya? Kemudian diam dan dengar. Jawapannya mungkin datang dalam bentuk perkataan, imej atau perasaan dalam badan anda. Mungkin ia merasakan kesedihan, kemarahan atau ketakutan. Apapun yang muncul, tugas anda hanyalah satu, terima. Katakan kepadanya, saya faham. Perasaan awak betul, saya di sini bersama awak sekarang. Tawarkan kepadanya kasih sayang dan jaminan yang mungkin tidak pernah diterimanya. Bayangkan anda memeluknya, memegangnya, memberitahunya bahawa ia selamat dan disayangi tanpa syarat. Lakukan ini bukan sekali, tetapi secara kerap. Ini bukan pembaikan sekali sahaja. Ia adalah hubungan yang anda bina dari semasa ke semasa. Dengan setiap interaksi yang penuh kasih sayang, anda mengukuhkan laluan saraf baharu dalam otak anda dan menaikkan frekuensi getaran asas anda, selaras dengan prinsip
neuroplasticity dan resonance kuantum. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih mendalam. Apa yang sebenarnya berlaku pada tahap multidimensi apabila anda melakukan kerja ini? Anda sebenarnya sedang menyatukan garis masa. Diri anda pada masa lalu tidak benar-benar wujud di masa lalu. Dalam alam kuantum, masa tidak linear. Semua potensi, masa lalu, masa kini dan masa depan wujud serentak dalam medan kuantum sebagai gelombang kebarangkalian. Trauma masa lalu adalah seperti simpulan atau gangguan dalam medan tenaga anda yang terus menyiarkan frekuensi tertentu. Siaran ini menarik realiti yang sepadan. Apabila anda menghantar kasih sayang dan kesedaran kepada versi masa lalu anda tidak hanya menghantar fikiran yang baik. Anda secara aktif menghantar tenaga berfrekuensi tinggi ke titik asal gangguan itu. Anda sedang merungkai simpulan itu pada peringkat kuantum. Ini adalah bagaimana penyembuhan generasi berlaku. Corak yang diwarisi melalui epigenetik, iaitu bagaimana trauma dan persekitaran boleh mengubah ekspresi gen anda, bukanlah hukuman seumur hidup. Ia adalah tanda tangan tenaga yang boleh ditulis semula. Apabila anda mengubah frekuensi dalaman anda melalui integrasi ini, anda menghantar isyarat baharu kepada jin anda. Anda memberitahu sel-sel anda bahawa persekitaran telah berubah. Ancaman telah berakhir. Anda selamat. Ini boleh membawa kepada perubahan bukan sahaja dalam pengalaman emosi anda, tetapi juga dalam kesihatan fizikal anda. Anda menjadi titik akhir bagi trauma generasi dan titik permulaan bagi legasi kebebasan dan keutuhan. Ini disokong oleh ajaran kerohanian kuno dari seluruh dunia. Dari Vedanta yang bercakap tentang penyatuan Atman, diri, kepada mistik Kristian yang bercakap tentang menjadi utuh dalam Tuhan. Semua kebijaksanaan ini menunjuk kepada kebenaran yang sama. Pemecahan dalaman mewujudkan realiti luaran yang pecah. Keutuhan dalaman mewujudkan realiti luaran yang harmoni. Proses berdialog dengan kanak-kanak dalaman anda adalah proses suci untuk mengumpulkan serpihan jiwa anda kembali menjadi satu kesatuan yang berkuasa. Apabila anda berhenti beroperasi dari keadaan dalaman yang tidak koheren, di mana orang dewasa anda mahukan satu perkara, tetapi kanak-kanak dalaman anda yang ketakutan menyabotagenya, anda mencapai keadaan koheren. Hati dan minda anda selari. Tenaga anda menjadi seperti pancaran laser, fokus, kuat dan mampu mencipta realiti yang anda inginkan dengan mudah. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan harian anda supaya ia menjadi sebahagian daripada diri anda? Bukan hanya satu lagi tugasan. Kuncinya adalah melalui interaksi yang kecil dan konsisten. Letakkan gambar diri anda semasa kecil di tempat yang anda akan lihat setiap hari. Di cermin bilik mandi anda, di meja kerja anda, atau sebagai skrin kunci telefon anda. Setiap kali anda melihatnya, berhenti sejenak. Senyum padanya. Hantar gelombang kasih sayang kepadanya. Katakan dalam hati, kita baik-baik saja. Aku menjagamu. Ini mengambil masa kurang dari 5 saat, tetapi ia mengukuhkan hubungan dan membina semula kepercayaan antara diri anda sekarang dan diri anda yang lebih muda. Satu lagi amalan yang berkuasa adalah dengan menyedari pencetus emosi anda. Apabila anda merasa reaksi emosi yang kuat dan tidak seimbang terhadap sesuatu situasi, kemarahan yang meluap-luap, kebimbangan yang melumpuhkan, atau kesedihan yang mendalam, berhenti. Sebelum bertindak balas, tanya diri anda. Siapakah yang sebenarnya merasa begini? Adakah diri saya yang dewasa atau adakah kanak-kanak dalaman saya yang merasa terancam atau diabaikan? 9 daripada 10 kali ia adalah kanak-kanak dalaman anda. Pada saat itu, letakkan tangan di atas hati anda dan secara senyap berikan jaminan kepadanya.
Katakan, terima kasih kerana menunjukkan perasaan ini kepadaku. Aku tahu kau takut, tapi aku yang dewasa akan menanganinya. Aku di sini untuk melindungimu. Ini mengubah anda dari menjadi mangsa emosi anda kepada menjadi penjaga yang penuh belas kasihan bagi hati anda sendiri. Sekarang, saya ingin menjemput anda untuk mengambil bahagian. Di ruangan komen di bawah, saya ingin anda berkongsi satu perkara yang anda akan katakan kepada diri anda yang lebih muda jika anda dapat bercakap dengannya sekarang. Dengan berkongsi, anda bukan sahaja menguatkan niat anda sendiri, tetapi anda juga mewujudkan ruang penyembuhan kolektif untuk semua orang yang membaca. Mari kita cipta gelombang kasih sayang dan penerimaan bersama-sama. Semasa anda memulakan perjalanan ini, anda pasti akan menghadapi tentangan. Akan ada hari-hari di mana anda merasa ragu-ragu. Fikiran anda mungkin berkata, ini mengarut. Bagaimana bercakap dengan bayangan boleh mengubah apa-apa? Atau mungkin kesakitan lama akan muncul dengan begitu kuat, sehingga anda tergoda untuk menutup pintu hati anda sekali lagi. Ini adalah perkara biasa. Fahami bahawa keraguan dan ketakutan ini adalah sebahagian daripada program lama yang cuba mempertahankan dirinya. Ego anda yang telah membina identiti di sekeliling kisah kesakitan anda merasa terancam oleh perubahan ini. Ia akan cuba meyakinkan anda bahawa cara lama lebih selamat. Apabila ini berlaku, jangan melawan keraguan itu. Itu hanya akan memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, perlakukan keraguan itu seperti anda melayan kanak-kanak dalaman anda. Dengan belas kasihan, akui ia. Katakan, aku dengar kebimbanganmu. Terima kasih kerana cuba melindungiku. Tetapi aku memilih jalan yang berbeza sekarang. Aku memilih cinta. Ingatlah bukti yang paling kukuh bahawa anda mampu melakukan ini. Anda masih di sini. Hakikat bahawa anda sebagai orang dewasa sedang mendengar mesej ini sekarang adalah bukti muktamad tentang kekuatan, ketahanan dan keazaman diri anda yang lebih muda untuk terus hidup. Kanak-kanak itu melalui semua kesukaran itu supaya anda boleh wujud hari ini. Ia tidak lemah, ia adalah seorang wira. Ia tidak rosak, ia adalah seorang yang terselamat. Anda berhutang kepadanya bukan untuk melupakannya, tetapi untuk menghormatinya. Dengan mengubah perspektif anda dengan cara ini, anda mengubah keseluruhan naratif. Anda bukan lagi mangsa yang rosak yang cuba membaiki masa lalu. Anda adalah bukti hidup tentang kejayaan masa lalu itu. Setiap nafas yang anda ambil adalah kemenangan. Apabila anda benar-benar merasai kebenaran ini, keraguan mula hilang. Kepercayaan anda menjadi kukuh. Anda tidak lagi berharap ia akan berhasil. Anda tahu ia sedang berhasil. Getaran anda stabil pada frekuensi yang lebih tinggi. Dan dari ruang yang stabil ini, keajaiban tidak lagi menjadi pengecualian. Ia menjadi keadaan semula, jadi kewujudan anda. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Dari memahami masalah corak yang berulang kepada menemui kunci untuk membukanya. Integrasi penuh kasih sayang dengan kanak-kanak dalaman kita. Kita telah melihat bagaimana prinsip-prinsip dari fizik kuantum, neuroscience dan epigenetik selari dengan kebijaksanaan rohani kuno, semuanya menunjukkan kepada satu kebenaran yang berkuasa. Realiti luaran anda adalah cerminan keadaan dalaman anda. Selama ini, anda mungkin telah cuba mengubah cerminan itu dengan menggilap cermin atau menjerit padanya. Tetapi ia tidak pernah berhasil. Kerja sebenar, kerja yang mengubah segalanya, adalah dengan mengubah wajah yang melihat ke dalam cermin itu. Berhenti cuba untuk mendapatkan atau mencapai nilai anda. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Nilai anda adalah hak anda sejak lahir. Ia adalah sifat intrinsik kewujudan anda. Kanak-kanak dalaman anda tidak pernah kehilangan nilainya.
tidak kira apa pun yang berlaku kepadanya atau apa yang dikatakan orang. Tugas anda sekarang adalah untuk mengingatinya, untuk menuntutnya kembali. Dengan berdialog dan menyayangi bahagian diri anda yang paling terdedah, anda melakukan lebih daripada sekadar menyembuhkan luka peribadi. Anda sedang menuntut semula kuasa pencipta anda. Anda mengisytiharkan kepada alam semesta bahawa anda tidak lagi bersedia untuk hidup berdasarkan program masa lalu. Anda sedang menulis semula kod, bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Anda sedang memecahkan rantaian. Ingatlah, diri anda sekarang adalah impian terliar nenek moyang anda dan legasi ketahanan kanak-kanak dalaman anda. Hormati kedua-duanya dengan menjalani kehidupan yang paling sahih, penuh kegembiraan dan berkuasa yang boleh anda bayangkan. Perjalanan ini bermula dengan satu langkah mudah, berpaling ke dalam, bukan dengan penghakiman tetapi dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Mulakan dialog itu hari ini. Kanak-kanak dalaman anda telah menunggu seumur hidup untuk mendengar suara anda.